Selalu tak pernah makan pie tea. Hari ni kelas kita akan belajar cara buat pie tea dari awal. Kita tengok cikgu buat demo dulu. First thing first, kita siapkan inti pie tea dengan campuran sayur dan udang kering yang penuh dengan flavor. Langkah seterusnya, buat kulit pie tea. Kulit pie tea ni buat sendiri tau. Mesti crispy punya. Buat sos cili, ikut kepedasan yang korang suka. Dah siap, kita boleh masukkan inti ke dalam acuan. Lighting cantik-cantik, lepas tu boleh makan. Best sangat-sangat belajar kulineri ni. Banyak ilmu yang awak akan dapat. Jom belajar kulineri dengan kami. Daftar sekarang di IPTSP.